السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة، وباطننا محلى بالطريقة، كي تشرق علينا أنوار الحقيقة والمعرفة،
واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة فينا حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tak dapat tiada pula situ lah. Dan tak dapat tiada pula daripada bekal, iaitu bekal tu taqwallahi. Baik tuan-tuan puan-puan, Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan curahan rahmatnya, hidayah taufiknya ke atas kita semua dapat menghadirkan diri di dalam majlis ilmu pada malam ini untuk kita tahu apakah yang sepatutnya kita buat dalam proses perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita ini hakikatnya, ini sebenarnya berada dalam permusafiran. Maka orang yang sedang musafir, orang yang sedang berjalan, apakah yang perlu dia siap sedia? Maka di sini bagi tahu, kita ni sedang musafir. Maka orang yang musafir itu perlu kepada 5 perkara. Dan ada bagi tahu lah, iaitu pertama perlu kepada muallim, guru yang mengajar. Dan yang kedua, dia perlu kepada bekal. Dan yang ketiga, dia perlu kepada kenderaan. Dan yang keempat, dia perlu kepada kawan-kawan. Dan yang kelima, dia perlu kepada senjata. 5 perkara ni penting. Ini diambil daripada mana? Diambil daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Tengok Nabi kita. Nabi kita berjalan, ada penunjuk jalan, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Maka penunjuk jalan tu nama muallim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tu, Nabi kita ada bekal. Apa bekalan Nabi? Iaitu di belah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuang alaqah sauda, kumpalan darah hitam yang pekat. Kemudian diisikan di dalam dada Nabi kita itu dengan ilmu, hikmah, iman, keyakinan. Itu bekalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kita berjalan menaiki kenderaan, iaitu buraq. Dan Nabi kita berjalan dengan kawan-kawan, iaitu 2 orang malaikat bersamanya.
Dan Nabi kita yang kelimanya, Nabi kita itu berjalan dengan ada senjata. Iaitu Nabi kita berjumpa dalam perjalanan tu, Nabi kita bertemu dengan jin Ifrit. Kan? Maka jin Ifrit ini musuh. Maka Nabi kita baca ada senjata doa untuk menghindarkan jin Ifrit. Maka diambil dari situlah tuan-tuan, kita salik atau murid yang nak berjalan menuju kepada Allah, nak mencari redha Allah, nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak. Dia kena ada 5 perkara ni. Iaitu muallim, dan kedua bekal, dan yang ketiganya kenderaan, yang keempatnya taulan, ini kawan-kawan, dan yang kelimanya senjata. Maka yang pertama tu kita dah baca dah, iaitu muallim. Maka kita dah bincang dah. Guru tu ada 3, iaitu Syekhul Ta'lim, dan Syekhul Tarbiyah, dan Syekhul Tarqiyah. Maka kita tambah satu lagi, Syekhul Futuh. Syekhul Futuh, guru pembukaan. Itu panggil Syekh Futuh. Perlu kepada 4. Dan kita beritahu dah ciri-ciri sifat 4 syekh itu. Baik, ingat balik. Jadi malam ni tengok yang kedua. Kata musannif kita rahimahullah, dia kata dan tiada dan tak dapat tiada pula. Ini mesti. Tak dapat tiada, ini mesti bagi murid tu atau bagi salik yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, tak dapat tidak daripada bekal. Ada kena ada bekalan. Kerana kita, kalau kita jalan tak ada bekal, payahlah. Kena ada bekalan. Nak musafir kena berbekal. Maka apakah bekalannya? Macam kita ya, daripada Lusar nak pergi Kuala Lumpur, ada bekal. Bekal duit, bekal kad kredit, atau kad debit, atau sebagainya. Kan ada bekalan-bekalan. Tapi dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, bukan bekal duit, bukan bekal kad kredit, tapi bekalan dia iaitu bekal taqwa Allah. Taqwa Allah. Bekal dia adalah taqwa kepada Allah. Apa dia taqwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apa taqwa, maka Nabi kita bersabda at-taqwa huna. Taqwa itu di sini. Maka huna tu Nabi kita mengisyaratkan di dadanya. At-taqwa huna. Taqwa tu di sini, yakni di dalam hati. Taqwa dalam hati, bukan di mulut. Taqwa di dalam hati. Hati kita kena ada taqwa. Apa taqwa? Takut. Itu taqwa. Dan juga taqwa itu diambil dah jaga, pelihara. Taqwa ni mana jaga, pelihara. Jaga apa? Pelihara apa? Yakni jaga perintah Allah kita kerjakan. Dan kita jaga larangan Allah. Yakni kita tinggalkan apa yang dilarang, ditegak oleh Allah. Maka sebab tu diibaratkan kalimah taqwa adalah kalimatun jami'ah. Satu kalimah yang menghimpunkan
dengan makna imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati. Makna menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan tegahan Allah. Itu taqwa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah oleh kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah taqwa. Atau maka salik ni yang jalan dia kena ada bekalan taqwa. Habis buat segala perintah Allah dan Rasul, tinggal segala larangan Allah dan Rasul. Maka sebab pada katakan taqwa, tuan-tuan, kerana taqwa ni kunci. Kunci. Setiap sesuatu ada anak kunci dia. Kan? Maka anak kunci kejayaan, anak kunci orang panggil berjayanya kita, betuahnya kita, apa dia? Taqwa. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Ma'bari rahimahullahu ta'ala, dia kata miftahu kulli sa'adatin taqwal ilahi. Miftahu kulli sa'adah, anak kunci bagi setiap kebahagiaan, kesenangan, kebertuahan, ada sa'adah. Miftahu kulli sa'adatin, anak kunci setiap kebahagiaan, anak kunci setiap kesenangan, anak kunci setiap kejayaan, anak kunci setiap bertuahan, iaitu taqwal ilahi, bertakwa kepada Allah. Itu anak kunci. Kalau tuan-tuan nak berjaya, cari anak kunci dia, iaitu bertakwa pada Allah. Apa lagu tu? Dan begitu juga kalau kita tengok dalam kitab Al-Maqasid, Syarh Al-Maqasid Nawawiyah. Kitab Maqasid Nawawi, iaitu nasihat Imam Nawawi dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah, iaitu dalam bab Usulut Tariq. Usulut Tariq ini pokok-pokok cara bagaimana kita nak menyucikan nafsu kita ni. Bagi nafsu tu baik, dia ada 5 usul. Dan usul dia ada 5. Maka salah satu dari 5 tu, yang pertama sekali ialah bertakwa kepada Allah. Itu yang penting sekali. Nak cuci diri kita, nak bersih diri kita, mesti kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tambah 4 lagi, kita tambah secara ringkas. Yang kedua, Imam Nawawi kata, nak cuci diri kita, kena ittiba'ur Rasul. Kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut perkataan Nabi, ikut perbuatan Nabi, ikut hal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita bersih. Dan yang ketiga, al-i'rad anil khalqi fil idbari, fil iqbali wal idbari. Iaitu kita berpaling hati daripada makhluk. Hati kita jangan bertaut pada makhluk. Jangan bergantung pada makhluk. Jangan berpegang pada makhluk. Itu baru hati kita akan suci.
Lagi kita dok pegang pada makhluk, pegang kepada kebendaan, hati kita takkan suci dan hati kita takkan sampai kepada Allah. Ingat, kalau tuan-tuan nak sampai kepada Allah, nak mi'raj kepada Allah dan Isra kepada Allah, nak mi'raj kepada Allah, sampai makrifah kepada Allah, hati kita jangan berpegang. Hati kita jangan bertawud. Hati kita jangan bergantung kepada makhluk ketika kita berhadap ke makhluk atau ketika kita membelakangi makhluk. Tapi hati kita peganglah pada Allah. Kan? Cukup dengan Allah. Kan? Situ. Dan yang ketiga, keempat. Yang keempat apa dia? Iaitu kembali kepada Allah. Ar-ruju' ilallah. Kembali kepada Allah pada ketika senang, pada ketika susah. Susah ke senang ke? Aku Allah. Itu suci hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelimanya kita sabar. Tu ya. Kan? Bila cukup 5 perkara ni, insya-Allah hati kita akan bersih, akan suci dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya dah bincangkan yang 4. Lebih pertama sekali, taqwal ilah. Bertakwa kepada Allah, itu jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Kena ada bekalan. Baik. Jadi takwa itu banyak. Kerana orang yang bertakwa itu, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, kan, dia dapat apa? Dapat apa? Orang yang bertakwa ni dapat apa? Dapat 20 karamah. Dapat 20 karamah. 20 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemuliaan makhluk. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Maka saya tak sebutkan 20 ni. Bukan kita bincang bak tu. Tapi yang saya nak sebut di antaranya saja. Nah, orang yang bertakwa dah dapat karamah. Tengok dalam ayat Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itu yang paling mulia sekali si Allah. Tuhan tak kata inna akramakum innallahi a'lamukum. Orang yang paling mulia di antara kaum muslim, orang yang paling alim. Tak. Dia tak kata orang yang paling alim. Dan dia tak kata juga orang yang paling berani. Ashja'ukum. Tuhan tak kata inna akramakum innallahi ashja'ukum. Orang yang paling berani di antara kamu. Tuhan tak kata itu. Kerana banyak orang berani. Banyak orang kaya. Dan banyak orang berilmu. Dah. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah atqakum. Yang paling bertakwa di antara kamu. Maka takwa ni tuan-tuan anak kunci bagi kejayaan. Maka bekalan kita dalam perjalanan menuju kepada Allah, bekalnya adalah taqwa. Ini salah satu daripada 20 karamah itu. 19 lagi itu nanti kita bincang lain. Itu bincang lain. Habis. Lepas tu apa lagi? Dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, apa lagi yang kita perlu mendengar ayat.
Dan tak dapat tiada pula daripada kenderaannya, kenderaan salik. Kita nak berjalan, maka kita kena ada kenderaan. Contoh tuan-tuan, pasal pada kenderaan. Tengok dalam peristiwa Isra, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh Nabi kita malaikat bawa gitu ya. Kan? Malaikat Jibril dengan malaikat Israel, Mikail bawa Nabi kita pergi lagu tu ke Baitul Maqdis. Tak, tapi Nabi kita disediakan kenderaan iaitu Buraq. Dan Buraq itu pula diambil daripada perkataan barqun, kilat. Kenapa dinamakan Buraq dengan barqun, kilat? Kerana perjalanan Buraq ni laju macam kilat. Dia panggil laju dia seperti saujana mata memandang. Syup, syup laju dia. Tengok kilat sama dengan laju. Kan? Maka begitu juga tuan-tuan, dalam perjalanan kita, kita kena cari kenderaan yang laju. Kan? Kenderaan yang laju. Tak boleh cari kenderaan yang tak laju. Lambat sampai. Kerana perjalanan kita nak menuju kepada Allah, kena kenderaan yang laju. Kan? Apa dia kenderaan yang laju ni? Bukan kereta, bukan motor. Kalau kereta motor tak laju kapal terbang. Kapal terbang pun tak laju, jet lagi laju. Jet pun tak laju lagi. Apa lagi laju daripada jet? Apa lagi yang laju, lebih laju lagi daripada jet? Kita kata kapal terbang tu laju. Tak, aku lagi helikopter laju lagi. Ataupun orang panggil jet terbang kan, lebih laju lagi. Tak, ada lagi yang lebih laju daripada jet terbang. Apa dia? Dan ada lagi yang lebih laju daripada yang laju tu. Ambil laju semua. Maka demikianlah, dalam perjalanan menuju kepada Allah, kita perlu kenderaan yang laju. Apakah kenderaan tu? Tengok ada kata. Iaitu kenderaan tu himmahnya. Himmahnya. Himmah salik. Apa dia himmah ni? Tuan-tuan. Yang tuan-tuan faham. Bahasa kita pun panggil himmah je kan? Bahasa Arab panggil himmah. Kita pun panggil himmah juga. Setengah apa? Himmat. Apa dia himmat ni? Kan terjemah bahasa kita apa dia? Nak bagi padankan dengan bahasa kita. Kita kata himmah juga. Maka himmah tu asalnya bahasa Arab. Kalau himmah dalam bahasa Arab pada istilah tasawuf, makna apa himmah? Kalau tak faham ni, payah tak faham lah. Apa ni himmah? Nekat. Apa nekat? Cita-cita. Tu ada orang terjemah cita-cita tu tu. Cita-cita. Kan? Atau kalau bahasa lah boleh kita terjemah minat. Minat. Himmah ni mana minat. Itu bahasa terkini lah. Cita-cita kita, minat kita. Jadi orang yang nak jalan kepada Allah, dia kena ada minat. Kalau tak ada minat, dia mau tak? Jangan sopan malam ni.
Orang yang tak minat mengijazah, dia tak main. Sebab dia tak minat. Tapi dia minat kuat lain. Dia pergi tempat tu. Tempat yang dia minat. Tapi kalau dia minat tasawuf, dia minat untuk nak menyucikan dirinya, dan dia berminat untuk nak tahu jalan, nak menuju kepada Allah, maka dia akan datang, dia mari. Itu kata minat. Maka minat tu kita terima himmah, cita-cita. Maka cita-cita ni tuan-tuan ada dua. Ada himmatun aliyah atau aliyah, dan ada himmat daniyah. Daniyah, dal nun ya ta marbutah. Daniyah. Ada himmah aliyah, ada himmah daniyah. Dan cita-cita yang tinggi itu nama al-himmatul aliyatu, cita-cita yang tinggi. Dan ada himmah daniyah, cita-cita yang rendah, yang hina. Maka kita tengok, kalau seorang itu cita-cita dia hanya nak cari keduniaan, nak cari kebanggaan, nak cari kemasyhuran, maka tu namanya cita-cita dunia rendah, hina. Dan kalau seorang tu nak cari redha Allah, nak cari keampunan Allah, nak cari kemaafan Allah, itu cita-cita yang aliyah, tinggi. Jadi cita-cita sini tuan-tuan mesti cita-cita yang tinggi. Cuba tuan-tuan tengok. Nak tanya tuan-tuan. Himmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra' apa dia? Apa himmah Nabi kita? Cita-cita Nabi kita dalam Isra' Mi'raj apa dia? Apa himmah Nabi kita? Kan kita dong ngaji Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun ulang. Bulan sampai bulan Rajab sambut Isra' Mi'raj. Jadi berbagai macam orang mengaji Isra' Mi'raj. Tapi malangnya kita ambil edisi tasawuf. Apa himmah Nabi kita dalam Isra' Mi'raj? Kita bincang maksud Isra', maksud Mi'raj, tujuan Isra', tujuan Mi'raj, hikmah Isra', hikmah Mi'raj, kita dah bincang. Cuma kita sebut apa cita-cita Nabi, himmah Nabi kita dalam Mi'raj, dalam Isra'. Inilah. Jadi tuan-tuan, apabila kita himmah aliyah, maka maknanya himmah itu muta'alliqah billah. Himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, cita-cita yang bersangkut paut dengan Allah. Cita-cita Nabi kita yang Tuhan sebut dalam Quran. Wa anna ila rabbikal muntaha. Cita-cita Nabi. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu itu, Muhammad, itulah kemuncak kesudahanmu. Itu himmah Nabi. Nak temu Allah, nak jumpa Allah. Maka kenderaan kita, himmah kita yang tinggi, ingat, aku nak berjalan kepada, aku bukan nak karamah, aku bukan nak maqam. Sebab orang kita bila masuk tarekah, berzikir tarekah, dia nak karamah. Itu bukan cita-cita yang tinggi.
Dia nak maqamat, nak maqam itu bukan cita-cita yang tinggi. Dia nak tajalliyat, nak tajalli itu bukan dia. Aku nak Allah. Itu himmah aliyah. Sebab tu kita pesanlah bagi siapa yang masuk tarekat, yang menerima talqin tarekat berzikir, ingat nak redha Allah je. Allah Ta'ala bagi karamah, kita terima. Tapi jangan kita bergantung, berharap pada karamah tu. Kita nak cari redha Allah. Aku nak cari redha Allah, keampunan Allah. Itu himmah yang tinggi. Nak yang tu. Kan? Itu situ. Baik, tuan-tuan. Kita kembali balik. Jadi himmah ni dia panggil apa? Kan? Dia panggil imbi'ath. Imbi'ath ni apa bahasa kita terima? Tekanan. Apakah tekanan yang menekankan dia dan nak berjalan tu? Macam kita, apa tekanan kita yang nak main mengaji malam ni? Dia mesti ada himmah, ada ba'isah. Tekanan atau rangsangan atau dorongan yang kuat yang mendorongkan kita nak mari juga. Aku lagu mana pun kena main ngaji. Dorongan, timbul dorongan yang kuat nak main juga. Itu apa dia dorongan kita? Itu kita bagi himmah, cita-cita yang tinggi. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, dalam perjalanan kita menuju kepada kena ada cita-cita yang tinggi, minat yang tinggi. Kalau tak ada minat, tuan-tuan tersadar tepi jalan. Bahasa saya mudah lah tuan. Kalau minat kita tak kuat, minat kita tak tinggi, jawabnya kita tersadar tepi jalan. Kayak main sekarang, kawan ajak, oi, jom kita pergi makan. Jom, tinggal ngaji ni. Kerana minat kita tak kuat. Tapi kalau minat kita, kawan kita ajak, jom kita pergi makan, tak sampai ngaji. Tak boleh, kalau nak ajak aku makan boleh, tapi lepas ngaji. Lama, jom kita pergi ngaji. Lepas ngaji, kita berhenti makan. Lama. Nak minat kita dulu. Itu panggil minat. Himmah. Imbi'as. Quwwatum bi'asin. Kekuatan, rangsangan atau dorongan. Atau bagi satu cetusan yang bercetus kita dikuat untuk sampai kepada matlamat. Iaitu kena ada kenderaan. Jadi kenderaan yang kuat kepada tuan-tuan. Kenderaan ni mesti dicuci dan dibersihkan baru akan sampai. Dan apakah kenderaan kita? Iaitu himmah. Himmah ni bersekutu dengan nafsu. Nafsu kita kena bersih. Jiwa kita kena bersih. InsyaAllah. Laju. Sebab tu ulama sufi berkata, nufusukum matahiyakum fa-aslihu nufusakum tasilu ilal maksud. Nufusukum matahiyakum. Ini cakap balah. Jiwa-jiwa kamu itu ialah kenderaan-kenderaan kamu. Nafsu kita, jiwa kita tu kenderaan kita. Jadi jiwa kita diserupakan dengan kenderaan. Kenderaan ni apa? Apa fungsi dia? Menyampaikan kita dari satu tempat ke satu tempat. Macam tu jiwa kita ni menyampaikan kita kepada satu alam. Tasilu fa'aslihu nufusakum, maka perbaikilah, perelokkanlah kenderaan kamu, nafsu kamu, tasilu ilal maksud,
pasti kamu akan sampai kepada tujuan. Kalau jiwa kita tak elok, seperti mana kereta kita tak elok. Kereta tak elok ni, kereta mati sekarang jalan. Jalan-jalan mempuh tepi jalan. Orang lain sampai dah di masjid, kita tak sampai, duduk tepi jalan. Maka macam tu, kalau jiwa kita kotor, nafsu kita tak elok, maka kita tak sampai. Jadi tuan-tuan perempuan, sebab tu dia kata, perelokkanlah jiwa kita, nafsu kita. Fa'aslihu nufusakum tasiluhu ilal maksud. Maka perelokkanlah jiwa-jiwa kamu. Pasti kamu akan sampai kepada maksud dan tujuan. Yang sampai kepada destinasi. Kena suci. Kena mujahadah banyak. Latih tubi diri kita banyak. InsyaAllah baru sampai. Habis. Jadi kita pendekkan. Dan lagi dia kata, dan tak dapat tiada pula daripada taulannya. Ini yang keempat. Seorang salik itu dalam perjalanan dia nak menuju kepada Allah Ta'ala, maka tak dapat tidak. Ini mesti berkawan. Dia tak ada jalan seorang. Kerana jalan seorang ni, kita kadang-kadang tak semangat. Kan? Nanti semangat kita, tentu kita kena ada kawan-kawan. Kalau kita sakit, kawan boleh tolong-menolong. Nah, itu situ. Seperti dalam Al-Quran, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong oleh kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Kenalakan tolong-menolong oleh kamu. Kalau kita tak larat, kawan boleh tolong. Bila kita kurang semangat, kawan boleh bagi semangat. Kan? Kalau kita sakit, kawan boleh tolong lagi. Kalau kita, pentingnya kena ada kawan rakan dalam perjalanan. Kita nak mengaji pun kita, nak pindah ni, jom kita pakai semangat dengan kawan-kawan. Kan? Dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Ta'ala, kita juga perlu kepada kawan-kawan. Tapi ingat, kawan-kawan yang sama dengan kita. Jangan kita cari kawan, dah ajak pergi ke lain. Tak mau. Kan? Tuan-tuan jangan. Maka, tuan-tuan kena cari kawan, nak tanya tuan-tuan. Siapakah sebaik-baik kawan? Jadi kita dah bincang lah. Kalau orang tanya kita, siapakah sebaik-baik kawan? Nak cari kawan dengan mana? Ulama berkata, Sadiqu kulli imri'in aqluhu wa aduwuhu jahluhu. Sadiqu kulli imri'in aqluhu. Kawan setiap seorang itu ialah akal dia. Kawan dia yang paling baik akal dia. Tengok, walaupun kita tak kawan, tapi akal kita tu kawan kita. Tengok akal kita, kita fikir apa? Kan? Kalau kita fikir yang baik, insyaAllah kita jadi baik. Kalau akal kita fikir negatif, jadi jahat, jadi buruk. Tu. Sebab tu Nabi kita bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu di atas agama kawannya. Kalau kawan dia baik, dia jadi baik. Kalau kawannya buruk, dia jadi buruk.
Kerana ikut kawan. Macam tu, kalau kita ikut akal, akal tu fikir benda yang positif, benda yang kebaikan, insyaAllah kita buat baik. Tapi kalau akal kita fikir aku nak buat apa ni, nak buat perkara negatif, kita buat buruk. Kan? Sebab tu, tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika kita nak fikir bagaimana nak menambahkan lagi zikir kita, bagaimana nak menambahkan lagi syuhud kita, makrifah kita, ilmu kita, dan bagaimana nak tambah lagi amal ibadat kita, ta'at kita, dan bagaimana nak menambahkan lagi taqwa kita pada Allah. Fikir positif ya. InsyaAllah akan bertambah-tambah baik. Kan? Itu caranya. Jangan dah fikir yang negatif. Lihat. Ni kawan. Gitu juga kita cari kawan yang baik. Yang ajak kita buat baik, buat taat, ajak kita berzikir, ajak kita syud, musyahadah pada Allah. Jadi panjang cerita. Cuma saya bagi jalan gitu. Dan seterusnya dengan lagi. Yang kelima. Dia kata apa? Dan tak dapat tidak. Dan tak dapat tidak. Iaitu taulannya tu, kawannya tu apa? Asma'ullah. Iaitu nama-nama Allah. Iaitu saudara Allah. Dia kata, dan tak dapat tidak pula daripada taulannya, iaitu taulannya tu saudaranya bersama-sama berjalannya tu. Kawan-kawan dia. Yang satu aliran. Nah, yang satu perjalanan. Siapa kita berjalan, kalau semua nak pergi ke muka, buka semua. Satu kawai terbang, pergi buka. Janganlah kawai terbang tu, dah pergi sana, nak pergi sini. Dia nak pergi satu tempat je. Apa kita nak baik? Daripada Syab Perdana, semua nak pergi Pudu Raya, KL. Pergi Pudu Raya. Tak pergi mana-mana dah. Satu tempat. Naik. Sebab tu orang nak pergi Melaka, dia nak baik pergi Melaka. Dia nak pergi ke lain, dia nak baik pergi ke lain. Dia tak naik. Tak nak baik nak pergi Pudu Raya. Kan? Kerana jalan dan berbeza. Maka macam tu dalam tariqah, perjalanan kita menuju kepada Allah, kena cari kawan yang sejalan. Baru tak bercabang kata. Yang sejalan dengan dia. Habis. Dan seterusnya dia kata lagi. Dan tak dapat tidak pula daripada senjatanya. Si salik nak jalan kepada Allah, dia kena ada senjata. Kerana apa? Kerana dalam perjalanan tu mungkin barangkali ada musuh, ada penghalang jalan, ada qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq ini penyamun jalanan, perompak jalanan, penghalang jalan, pemutus jalan. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Nabi kita daripada Mekah, Masjidil Haram, nak pergi ke Baitul Muqaddas. Maka Nabi kita dihalang di tengah perjalanan oleh jin Ifrit. Maka Jibril alaihi salam ajarkan doa ni. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma yakhruju minas sama' من شر فتن الليل والنهار
ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير ya Rahman. Itu doa tu, doa jurus untuk menghapuskan jin syaitan. Kalau tuan-tuan diganggu oleh jin syaitan, baca doa tu. Kan? Syaitan main kacau kita ke tengah malam, ada usik kita ke, jin ifrit ke, setan-setan mana ke, hantu raya ke, baca doa tu. InsyaAllah, bila Nabi kita baca doa tu, kita yakin dengan Allah, maka jin ifrit tadi jatuh ke bawah bakat angwih. Kan Nabi kita sebut. Kita baca doa tu dengan keyakinan hati. Yakin pada Allah, minta bantuan dari Allah. Tu dia panggil senjata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita begitu dalam perjalanan mesti ada musuh yang menghalang kita, yang melambatkan perjalanan kita, yang mendekatkan kita. Maka kita baca, kena ada senjata. Apa senjata dia? Dan iaitu senjata tu beberapa asma illah, beberapa nama Allah. Nama Allah tu lah. Kan? Mana? Ayat 99 dah. Inna lillah, lah disebut inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala tu 99 nama. Ya. Itu 9 tu lah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus. Nama tu. Sampai Ar-Rashid As-Sabur. Tak ambil beberapa nama Tuhan. Itu situ. Iaitulah asma Allah tu. Beberapa nama-nama Allah itu dia panggil zikrullah, zikir. Bukan mesti kita ambil zikir. Zikir la ilaha illallah. Zikir lisan. Zikir qalbu, zikir hati. Allah. 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 Itu senjata. Sebab tu ulama sebut az-zikru sayfun lil muridina wa bihi yaqta'una a'da'ahum. Az-zikru sayfun lil muridin. Zikir itu senjata bagi para murid. Yaqta'una a'da'ahum. Dengan zikir itu mereka memotong dan juga memutuskan, membunuh segala seteru-seteru atau musuh-musuh mereka. Baik. Syaitan lari dengan zikir Allah. Tapi zikir yang macam mana? Kan? Sebab situ orang panggil, ada seorang ulama kan, dia berdempak dengan syaitan. Dia tanya, dia kata syaitan jin, syaitan manusia dengan syaitan jin, mana yang kau lebih takut? Dia kata, aku lebih takut syaitan jin lagi daripada syaitan manusia. Syaitan manusia ni, kalau kita baca zikir, tak takut. Kan? Tapi kalau syaitan jin, itu lari, zikir lari. Syaitan manusia, kita baca orang. Macam manusia ni orang. Kita baca zikir, dia senyum, dia gelak. Kan? Dia dekat-dekat lagi. Tapi kalau syaitan jin, kita baca dia jauh. Kalau kita tak berzikir, dekat dengan kita.
bagi perkataan Malik bin Dinar. Ulama Sufi, Imam Malik bin Dinar. Kan? Aku lebih saya lagi syaitan jin daripada syaitan manusia. Syaitan manusia ni dekat kita. Kita baca bismillah, dia baca bismillah, dia kan lari. Kan? Tu tentang paman. Maka kita kena zikir yang mana? Zikir yang boleh meruntuhkan atau orang panggil kuat dalam hati kita tu. Jangan zikir di mulut saja, tapi zikir tu bagi hudur dalam hati, insya-Allah. Maka dia akan membunuh segala musuh-musuh. Sebab tu kita baca, bila kita baca ayat kursi kat syaitan, syaitan tak lari. Kerana kita baca tu tak ada perasaan hudur, tak ada khusyuk kan. Kadang-kadang syaitan tu pula hanya jadi Allah teratu ya aja. Dia jawab teratu je. Dia pemain kita pula. Kerana zikir kita tak kuat. Sebab tu kata Al-Arif Billah Ibn Ajibah Al-Hasani dalam kitabnya Iqadul Himam Syarah Baikam, dia kata Az-zikru kan ruknun qawiyyun fit tariq. Zikir itu merupakan rukun yang kuat dalam perjalanan menuju kepada Allah. Kita ingat, kita kena nak jalan menuju kepada Allah, tak mau bagi ada halangan, tak mau bagi putus perjalanan, kita kena sentiasa zikir Allah. Mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati Allah, 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 Allah. InsyaAllah. Bila tak ada gangguan di tengah perjalanan, tak ada halangan, tak ada sekatan, kita cepat sampai. Jangan kita dalam highway tak ada jam bah. Saatnya sampai. Tapi bila highway jam, pasal apa? Kena buat penambahan jalan, perbaiki jalan raya ke. Lama sampai jam tu pun 2, 3, 4, 5 jam ke. Kan? Macam tu lah bandingan dia. Maka zikir kena kuat. InsyaAllah. Zikir yang macam mana? Nanti kena bincang lagi. Kerana zikir ni ada 2 jenis. Ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Kan? Kita kena ambil zikir darajat. Zikir hasanat hanya untuk menambahkan pahala kebajikan, tapi tidak menaikkan darjat pangkat kita di sisi Tuhan. Maka kita kena ambil zikir darajat. Lagu mana cara kita nak ambil zikir darajat? Cara nak ambil zikir darajat perlu kepada talqin az-zikir. Talqin zikir, yakni ditalkinkan oleh guru kepada murid itu, dan murid itu menerima talqin ijazah, kemudian murid tadi mengamalkannya dengan tanpa ada cacat celah sedikit pun. InsyaAllah perjalanan dia mudah dan sampai. Caranya lebih tu. Kerana Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ashaluha wa afdaluha wa aqrabuha ila Allah." Wahai Rasulullah, manakah amalan-amalan yang lebih mudah? Ashaluha, yang lebih mudah, wa afdaluha, dan yang lebih afdal, wa aqrabuha, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Ali, alaika bi zikrillah, bi mudawamati zikrillah."
hendaklah engkau itu senantiasa zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling mudah. Sebab kata zikir amalan paling mudah? Ya, sebab dia amalan tak punya waktu, tak punya tempat. Boleh berzikir mana-mana waktu, setiap waktu, dan boleh berzikir di mana-mana tempat. Kan? Itu paling mudah. Sambil awak kereta boleh berzikir, sambil awak motor boleh berzikir, sambil jalan boleh berzikir, sambil tidur boleh berzikir, sambil berbaring boleh berzikir. Dia mudah sangat. Tak seperti amalan sembahyang. Sembahyang ada waktu, puasa ada waktu, kan? Nak buat akikah pun ada waktu, nak buat korban pun ada waktu. Tapi zikir tak punya waktu. Buatlah waktu mana pun. Mudah tak? Mudah. Dan apakah yang kata sebut zikir itu amal yang paling afdal? Karena Nabi kita sudah bersabda, afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal yang pernah aku berkata dan nabi-nabi sebelum daripadaku juga berkata, iaitu la ilaha illallah. Ini yang paling afdal. Dan zikir itu aqrabut turuq ilallah. Jalan yang paling dekat menyampaikan kita kepada Allah. Aqrabut turuq ni dalam bahasa sekarang boleh kita terjemah shortcut. Aqrabut turuq, jalan shortcut, jalan yang paling dekat, pintas jalan paling cepat sampai kepada Allah ialah zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak apa lagi? Ni daripada hadis Sayyidina Ali ni lah ulama menamakan talqin zikir. Maka Nabi kita talqinkan zikir ini kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, pejamkan matamu dan dengar aku kata. Lepas aku kata, engkau kata pula. Dalam keadaan pejam mata. Nabi pun talqin. La ilaha illallah. Sayyidina Ali pun jawab. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talqinkan zikir kepada Sayyidina Ali. Yang ni, zikir ni yang kata ruknun qawiyyun fit tariq. Rukun yang kuat dalam perjalanan. Kalau tuan-tuan nak berjalan, kena cari orang talqinkan zikir la ilaha illallah kepada kita. Baru sah. Syaratnya, kan talqin zikir ni ada dua jenis. Ada talqin ifradi dan ada talqin jama'i. Terbanyak cerita lah. Ada talqin ifradi, ada talqin jama'i. Dua-duanya sabit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma talqin ifradi, talqin perseorangan. Kalau talqin jama'i, kita talqin ramai orang, ramai-ramai. Maka Nabi kita mentalqinkan kepada sahabat secara ramai. Nabi sebut la ilaha illallah. Semua sahabat sebut la ilaha illallah. Talqin jama'i. Talqin ifradi seperti hadis salat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalqinkan personal kepada Sayyidina Ali seorang. La ilaha illallah. Sayyidina Ali pun jawab la ilaha illallah. Talqin ifradi. Kan? InsyaAllah akan sampai pada maksud, sampai kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 perkara. Baik. Faham kan?
Supaya pasal berajak pada senjata ju'ilan dah supaya menakuti akan seterunya, ini musuhnya nya salib. Tu bagi zikir tu kena senjata. Nak siapakah musuh kita? Iaitu musuh seterunya tu syaitan dan hawa dan nafsu. Tu. Kan? Tu syaitan kita musuh. Hawa juga musuh. Dan juga nafsu musuh. Dia ada satu lagi. Dia ada tambahnya dunia. Dunia tu musuh. Tapi pasal apa dia tak kira dunia? Dia kira tiga ni saja. Dah. Syaitan musuh. Maka syaitan ni disebut sebagai musuh apa? Musuh luar ke dalam? Musuh luar. Hawa nafsu tu musuh dalam. Ada musuh ni ada musuh yang bahasa kharij. Orang panggil luar. Ada dakhil yang dalam. Musuh luar dan dalam. Ada dua tu. Maka dalam banyak-banyak musuh ni, dalam tiga musuh yang disebut, mana yang paling kuat? Dah bukan. Mana paling tiga ni? Syaitan, hawa, nafsu. Mana yang paling kuat? Ada orang kata syaitan paling kuat. Syaitan tak kuat dan yang kuat sekali nafsu. Masa apa kata nafsu kuat? Cuba kita tengok dalam ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak terima, ni Quran. Tuhan kata apa? Apa sebut? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Quran. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah, tak kuat. Tipu daya syaitan tak kuat. Tapi kita ni dia rasa kuat, tu dia jadi kuat. Dia macam dengan ular ni kan. Seperti orang cerita. Ular ni jadi kuat sebab kita anggap dia kuat. Cuba kata, ular apa tu? Ular tu salah. Tapi dia bukan tu, ular iyak tu. Dia lemah tu. Cuba kita kata, ular tu salah tu ular iyak. Hakikat dia tu salah. Tapi bila dia kita pelekeh dia, maka dia lemah. Tapi syaitan ni sebenarnya dia lemah. Tapi dia jadi kuat tu sebab kita takut dengan dia. Cuba kita berani dengan dia. Dia lemah. Faham tak? Bila hati kita kuat, kita berani dengan dia pun takut kita. Kan? Dia takut kita. Tapi dia berani dia sebab kita takut ke dia. Macam hantu juga. Bila hantu, orang berani, dia berani usik tak? Tak berani usik. Tenggelam mampus. Tapi kalau orang takut hantu, dia syok usik. Itu juga hantu. Tapi yang kata nafsu ni kuat pasal apa? Tengok. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala mahaikai inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu perempuan. Kaidakunna, tipu daya perempuan itu azim, itu amat besar. Tak lagi tu. Maka tipu daya perempuan ni bersangkut apa dengan nafsu. Syaitan dengan perempuan kuat lagi. Syaitan tak kuat. Sebab tipu daya orang perempuan dia cepat dia campak dengan syaitan.
Ha, kata cabang dengan syaitan, dia bukan tau. Tipu daya orang perempuan ni. Kan? Sebab tu Nabi kita sebutlah hadis Mi'raj. Kan? Taraktu fi bahkan aku tinggalkan pada kawan dua perkara yang melalui darat. Kan? Adarra yang lebih bahaya berimbadan iaitu fitnah orang perempuan atas orang lelaki-lelaki. Tengok dalam hadis hijrah. Nabi sebut faman kanat hijratuhu li dunya aw yusibu awimra'atin. Siapa Nabi kita atau seorang perempuan. Siapa yang berhijrah kerana seorang perempuan yang ingin dikahwini. Sebab Nabi sebut tipu daya perempuan tu adar lebih bahaya daripada tipu daya yang lain. Tak bahaya. Dan situ okay. Jadi panjang lagi tuan-tuan. Bismillah tengoklah. Kita berhenti tuan-tuan lah. Mana dah? Dan tak dapat habis. Supaya menakuti akan seterusnya itu syaitan dan hawa dan nafsu seperti orang yang musafir, maka lalu ia. Situ dah boleh. Bukan lalai. Lalu. Jadi tuan-tuan kena tambah la tu tak apa, la li tu dan lali. Lali atau lalai. Cuba kita tukar ya tu bagi dia wow. Lalu. Maka lalu ia orang musafir tu atas beberapa negeri dan dusun. Sajalah. Tak berhenti lah. Ya. Seperti orang musafir. Jadi orang salik ni siapa macam dengan orang musafir kan? Lalu. Baik. Wallah. Nanti kita sama lagi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالشقاوة. وصلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين.